melayan orang kata orang rumah katanya teringin nak makan Blackthorn Penang. Nak pergi Penang makan modal, so kita cari dekat sini. Tapi dia punya Penang punya durian memang berkeriput. Dia Blackthorn ni kalau nak tahu tahap paling matang pokok dia, isi dia kesip, isi dia tebal, daging tebal, biji kesip. Kemudian dia akan nampak oren ke lebam-lebam tau. Bukan kata lebam rosak tau. Ni sebenarnya ni tahap level yang tertinggi lah untuk Blackthorn. So dia oren, dia ngala ke oren dan dia ada lebam-lebam sikit. So dia macam seakan-akan apa tu, tupai king. Rasa dia pahit-pahit manis creamy. Itulah level orang kata tahap tertinggi makan durian. Blackthorn macam ni lah, takkan jumpa lah, susah nak jumpa lah. Memang mantap, berkeriput.